Okey, saya memperkenalkan diri saya Muhammad Fatur Rahman bin Muhammad Farid. Boleh panggil Fatur, Rahman, Semai pun boleh, tak kisahlah. Umur 32 tahun. Saya dari Join Predictable under batch 10. Okey, saya hanya fokus pada goal, iaitu menggunakan strategi big order block. Dan saya just fokus untuk strategi ni sajalah. Ia lebih mesra dengan diri saya sendirilah. Itu yang penting, yang BOB, big order block. Sebelum saya kenal dengan futures ni, saya dari tahun 2016, time tu saya waktu diploma college. Saya dah mencari sendiri dan kenapa benda ni dia datang daripada iklan. Dari Facebook saya tengok ada macam cacing semua kan, hijau merah, dan saya tanya diri saya sendiri apa benda ni dan cuba untuk mendalami benda tu. Dari itu saya start trading melalui forex dahululah. Saya kenal. Time tu saya tak belajar terlalu fokus untuk kepada trading, saya just fokus untuk belajar. Dan start bila dah ada kewangan yang stabil sedikit, time tu lah saya join dengan Predictable ni. Mostly kepada emosi lah. Trade ni bergantung kepada emosi kita sendiri, tapi dengan sokongan daripada wife saya sendiri pun alhamdulillah banyak juga membantu. So untuk tuan-tuan yang baru nak belajar apa semua ni, saya nasihatkanlah slow down. Jangan nak rush fikir, nak greedy sangat, nak kaya esok. Tak. Trading perlu macam mendidik pupuk diri sendiri daripada anak kecil lagi. Saya belajar hari ni tak semestinya esok dah pandai, tak. Dia slow down sikit by sikit. Angka 7 lah. Angka 7. 7. Dalam 2 kali tu bagi 2 lah. 3.5. Okey, apa yang beza dengan broker ataupun daripada forex dulu kan, dari MT4. Kebanyakan broker dia ada spread. Bila saya bertukar kepada futures ni, saya tertanya no spread. So satu benda yang advantage lah. Kalau daripada SFA sebelum futures ni dia ada broker akan bagi spread. So kita kena tunggu spread dulu nanti baru kita boleh dapat profit tu. Bila futures ni dia ada spread tapi tak nampak sangat kan. Dia terlalu low dan dia tak mengganggu emosi lah. Satu emosi bila bertukar kepada futures ni, emosi pasal benda tu dah tak ada. Tu benefit for me lah. Untuk yang mula-mula, kalau macam tuan-tuan terus kenal ke futures, so benda tu mungkin tak mengganggu. So it's good things. Tuan-tuan dan puan-puan dah mula berkenalan. First kenalan pun dah dengan futures. So it's good things. Specific timing, before this, dalam tahun lepas, saya perhatilah. Saya ambil, mainly fokus kepada gold. Dahulu saya fokus sewaktu US market open, 9.5 ke 10.5. Time tu market mula start aktif, time tu lah saya start trading. Ada loss, ada profit, tapi tak konsisten. Sebab, yalah tamak tu satu benda. Tapi now mainly saya tengok market untuk gold, saya more friendly ke waktu pagi, waktu Asia Open, which is pukul 8.30 hingga pukul 12 lah saya punya trading time. Kadang-kadang sekarang pun gold dia tak macam dulu. Dulu movement average sehari tu nak dapatkan 100 tick 4-5 jam. Sekarang 15-20 minit sejam dah dapat. So dia punya market trend tu, price tu dah berubah. So GC nak dapatkan 100 tick tu dah memang boleh nampak lah, 15 minit pun dah boleh nampak. So it should be no issue lah. So just kawal diri je. Kawal diri, kawal emosi, kawal risk management tu je untuk trading. Jujur saya cakap, saya dengan evaluation 4 kali evaluation saya lepas. Tapi payout tak dapat. Kenapa? Satu, excited. Lepas tu yang kedua, nak payout cepat. Payout nak cepat dengan amount yang besar. Itu yang saya tak dapat, payout. Until the last moment, iaitu bulan lepas. The last evaluation saya buat kali kelima. Time ni saya berniat azam betul-betul lah. Buat sampai betul-betul. And then somehow, maaf saya jujur cakap, saya buat profit, saya punya target 1000 lebih ke atas. Sehari. Then dahulunya, selalunya hari ketiga, saya akan loss lah. Sebab target besar-besar. Jadi saya akan tukar sikit saya punya strategi, saya akan lowkan, just make a minimum profit je. Nak lepaskan payout je. Saya pun ada bertanya kepada sensei juga, kenapa tak lepas kan, tapi sensei ada bagi nasihat, turunkan sikit take profit tu until akan lepaskan sampai dapat first payout, then everything will be alright. So ikut yang disiplinkan diri tu je lah, kontrol tamak tu. Saya tak sangka semua orang ada tamak diri masing-masing. Tak ada, jangan tipu. Ke sini tak ada yang tak ada tamak kan? Akan ada diri masing-masing tu, tamak tu macam mana. So dari situ kena faham lah tamak diri tu macam mana kita nak kawal dia. Kena marah lah, kena marah dengan sensei. Saya tak kena marah dengan sensei, kena marah dengan wife. Ingat wife kita lagi garam dengan sensei tau. Jangan main-main. Dan
dari advice wife saya jugalah, saya pun dapat kawal diri saya sendiri, fikir macam mana, takkan nak selamanya nak evaluation lepas tapi tak dapat pay out. Stres dia pun itu memang membebankan, tapi harus tahu macam mana kita nak lepaskan tekanan tu, cari ketenangan tu. Ini terserah pada masing-masing lah. Nanti akan sampai dalam satu tahap dalam diri tu, dia akan tak fikir apa-apa dah. Dia akan fikir, dia akan fokus je. Jadi fokus disiplinkan diri tu je. Kadang-kadang yang selalu emosi bila kita trading, dia akan datang gangguan luar. Tekanan kerja, tekanan ini. So, apa tu bergantung kepada situasi diri sendirilah. Situasi semasa kita. Dan macam mana kita nak manage benda tu. First week, first 5 day hari-hari saya hijau. Second week, hari yang ketiga saya lost. Then the next day saya dapat balik. Then continue lah. Tapi minggu lepas 2 hari saya red day. Then dari 2 hari red day, the next day no more target yang macam saya buat $1,000, back to the minimalist 200. Nak dikatakan kerja hakiki saya ni, alhamdulillah dia agak hybrid, so tak mengganggu sangat. So saya sarankan jangan ikut cara saya lah. Kalau contoh yang mandu Uber ke kan, buat kerja-kerja yang perlu fokus tu, jangan harap dielakkan lah. Saya dan kerja saya hakiki saya boleh bergabung, so tak ada isu untuk trade waktu pagi. Pada tuan-tuan dan perempuan yang mana kerja hakiki tu, kalau waktu pagi tu perlukan fokus 100% untuk kerja hakiki, elakkanlah. So better fokus kepada US time. Waktu US time open pun sama laju je dengan pagi. Dan untuk strategi tu berlaku, tunggu tu patience satu benda lah. Benda-benda yang besar sebenarnya. Patience, nak tengok strategi sebab kita pun akan mata kalau terlock dekat screen nak tengok chat tu, saya pun dah pernah lalui 4-5 jam depan screen. Tapi benda tu tak perlu pun. Tak perlu. Datang the right time, adalah. You get on the bus on the right time, sampai dah destinasi. Betul. Kalau petang pernah trade, tapi selalu kena libas. Waktu UK kan. Dia agak bukan volatile, dia macam nak lawan trend macam tu. Saya pun tak faham juga, jadi saya avoid lah. Saya more sekarang kepada Asia Open, US Open. Ada yang nak Saya rugi RM10,000 nak dapatkan result sekarang. Tuan-tuan nak rugi berapa? Saya tanya kat tuan-tuan. soalan dia mengancam. Hin dah bagi, disiplin diri. Tak nak follow lagi. Tenang. Ringgit. Besar bagi orang, kecil bagi ada setengah orang kecil, setengah orang besar. Bagi saya besar RM10,000. Dan payout dapat tu RM10,000, sekarang pagar baru sedang menanti dekat rumah. Betul ya? Betul. Sebab apa? Excited. Over excited. Aku dah nak payout esok sehari lagi. Lepas tapi payout tu kan. Aku dah lepas. Lepas tu, jenis saya perangai yang ni, saya tak boleh tengok merah. Nampak first trade hari tu trade merah kan, 200, 300 dah start merah. Mulalah saya gabut. Panic attack lah apa semua kan. Ini tak boleh, terus masuk. Tak tahu hala, strategi ke laut. Main masuk, itu yang boleh buat blow tu. Akan ada. Itu kelemahan saya. Dan nak cari kawalan tu, itu yang saya jumpa lah. Itulah masalah saya. Hari keempat ada hijauan, hari kelima tu kadang-kadang nak payout tak boleh. Terus blow. Batu mulalah salahkan macam-macam lah. Semua benda salah. Wife dah bebel belakang tu. Wife dia tak boleh dia bersalah. Tak boleh. Kalau dia tak boleh. Saya salahkan batu tepi jalan. Walaupun diri ni yakin evaluation boleh lepas dalam 4-5 hari, tapi nak dapatkan the final result which is payout tu, belum tentu. Paling bodoh. Profit dah 500. Tak nak lock. Tamak lah benda tu. $500 apa dolar kan? $500. Kali 4, 2,000.
Saya tak fikir 2,000, saya fikir memang 500 tu je. Saya tak kali 4 dalam kepala selalunya macam tu. Jangan rugi banyak-banyak macam saya lah. Tu saya sarankan. Saya ni alhamdulillah tak kenal give up lagi. Kalau give up rasa dah 2-3 kali dah evaluation, dah bayar evaluation fee 149. Dulu 149 sekarang dia bagi 129. Bayar. Dia punya stres tu bila tak dapat payout tu macam-macam lah. Semua benda nak hantar lah. Stres tak dapat lagi. Stres tak dapat lagi, duit dah burn lagi. Lepas tu fikir bulan depan pula nak start balik evaluation. Cari bajet lagi. Itulah alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya dah merasa manis tu Merasa manis tu, once you dah merasa manis, bila dah dapat, bukti dah ada depan mata, dah rasa dah masuk dalam duit account personal sendiri, time tu lah slow down. Sekarang saya dah slow down, dah no more 2-3 ribu profit nak, no. Cukup untuk konsisten je. Lepas tu sekarang bini lah jadi masa saya pergi hantar dia kelas. Ada kat belakang tu. Belajar sendiri. Dia tak nak belajar dengan saya strict sikit. Dia belajar dengan saya. Rotan kat belakang. Saya hantar kelas tu. Yang jenis takut-takut, saya nak cakap takut ni biasa, normal. Orang yang tak takut trading tu selalunya dah jadi robot rasanya. So yang takut tu, dia takut nak ambil untuk cuba sesuatu tu, dia perlukan something yang untuk push diri dia ataupun orang lain yang tolong pushkan diri dia. Kena revise balik lah diri sendiri tu. Kamu belajar untuk apa? Kamu nak aim dapatkan payout ni untuk apa? Tujuan utama kamu berkecimpung dalam bidang ni untuk apa? Kau ada je datang sini belajar saja-saja je, nak just nak ambil ilmu je. Tak ada kan? Jadi itulah. Tetapkan aim masing-masing, objektif. Itu sajalah yang nak push tu susah sebab dari diri sendiri juga. Jangan lagi satu lah. Bila dah masuk circle ni jangan diam, jangan jadi CCTV je. Minta tolong, tanya je. Tanya sensei. Kalau ada soalan, just leave in the group chat tu, nanti ada yang menjawab.